Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, hari ni cuba kita tengok market hari ni nampak banyak agak merah ya, berbanding hijau. Okey. High volume nampak inform hari ni. Kenaikan inform Tengok weekly. Weekly dia tengok 4 hour. Okey, dia dah buat signal kat sini. Kalau kita entry kat sini, ada profit, lepas tu dia retrace balik dan dia teruskan kenaikan lah. Entry terbaik dia ada momentum. Kita tunggu dekat MACD dan dia naik semalam. Dia gap up ni sebenarnya. Okey, tech cycle pula. Semalam dah naik tech cycle ni, hari naik lagi. Dah ada momentum di H4 dan dia meneruskan kenaikan. KSSC semalam pun ada kenaikan ni, hari ni dia gap up. Tapi weekly tak menarik lah, masih lagi downtrend. MSC kalau weekly kat sini dah ada di entry. Ni dah ada signal, dia retrace dan dia masuk lah. Retrace ni lah, dia signal dia terus masuk boleh dan tunggu dia retrace. Second move lah kat sini. Okey, IAB ni memang uptrend lah. Kat sini dah ada signal dia, momentum dan terus meneruskan kenaikan. Axiata tak menarik. Axiata ni choppy, sikat. Kecuali kalau dia dah buat momentum, masa tu kita boleh perhatikan lah. Momentum. Okey, FPI downtrend FPI tak berapa menarik. Kita tengok teknik MACD sekejap. Teknik histo, theta. Theta tak ada signal lagi. Signal ni kalau 4 hour tu ada histo ping, signal dia lah. Lepas tu confirmation kalau dia dah, kalau signal line ni dah breakout atas kosong, itu dia punya confirmation lah. Tengok MCE, MAN ada signal, cuma confirmation dia tak ada lagi. Dia tak naik lagi atas. Dia M50 dia tak bullish lagi lah ke atas. Tengok IPO JPG nampak kat sini ada macam retracement lah di weekly. Cuma 4 hour ni kena tunggu dia dia kata dia breakout apa BB ni. Cuma kat sini mungkin dia dah buat extreme MHV dan TP wajib dia dekat BB lah. Untuk JPG ni TP wajib dia dekat mid BB dalam area sini lah. Dia dah buat MHV, extreme MHV. Shading ni sideways lagi dah tak berapa menarik lah. Lakmat ni nampak okey lah. Cuma dia kalau nak menarik dia kena breakout. Ada momentum. Sekarang ni tak buat momentum lagi. Okey. MSC weekly. Cuma ni dia dah buat macam dia dah buat signal untuk dia retrace lah.
re-entry. Dia dah buat signal untuk re-entry. Signal untuk re-entry. Cuma kalau dia dah buat signal ni, kita tunggu dia breakout. Apa? Breakout untuk ada apa? Signal untuk kenaikan. Saham ni dia naik tu confirmation lah, sebagai confirmation dia naik. Itu sajalah untuk market update hari ni. Cuma kita tengok ni Suncon H4. Tapi dah ada signal 4 isu merah. Cuma M15 dia mampu tak untuk naik atas kosong untuk confirmation. Selagi tak naik atas kosong ni, dia tak ada confirmation lah untuk naik. Selagi dia tak naik atas kosong tu, dia tak ada confirmation. Tapi kalau ke sini, cuma kita tengok kejap Kita zoom kat sini, tengok. Sebab dia tak berapa naik ni. Sini, tapi sini sebenarnya ada merah juga ni. Ada merah. Dia ada signal kat sini. H4 F15 map dia naik. Dia naik ni, tapi dia tak naik banyak. Dia naik sikit. Dia naik tak naik banyak. Dia kalau cantik, F15 tu dia tak sentuh histo lagi, dah icun saja. Kenaikan dia tak sentuh histo. Histo tak cium lah. Maaf, itu naik. Theta masih lagi merah. Histo H4 dia tak ada lagi confirmation. Ni dah pink, cuma you nampak jauh lagi perjalanan dia naik ni. Jauh lagi, tapi kalau kita candle pun tak cantik. You ini tak berapa cantik. Tengok dia betul ni. TM cantik. H4 ni, tengok H4. Always tengok time frame besar untuk bias. Sebab time frame besar ni dia tak banyak noise lah. Tak banyak noise. Yang ni MCE, MEN ni. Perhatikan lah. Kan cuma dia nak breakout ni, tak tahu lagi dia nak breakout. Kena menanti. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.